Hari ni datang engineer lagi. Nak beli mesin baru. Jom. Bos. Yo, dek, ada lagi ya? Salam. Ya. Apa nak ini? Okey, saya nak tambahkan lagi satu biji polisher. Okey. Ada apa recommend lagi? Oh, polisi tak tambah satu lagi. Ya. Saya recommend satu kategori lebih kurang sama dengan yang itu harinya. Boleh. Yang jenis baru, kaki. Oh, Okey. ni brand baru. Ini brand baru. Okey. Dia orbital new plug juga, new plus N. Tapak backing plate 5 inci. Okey. 1100 watt. 1 minit pusingan 6200. Ini mesin lagi powerful, lebih kuat. Mesin barang-barang repair kan lagi senang dapat. So you beli dengan ini, you akan rasa selesa. Jom, saya kasih you tengok. Boleh. Jom. Okay, dek. Tengok mesin Kagif C155 1.0 medium heavy cut. Mula standard. Okay, speed slow dulu. Serahkan dengan kempau dia. Okay, dek, sudah siap. Jom kita tengok hasil dia. Baik. Okay, ini selesai. Ini sebelum. Beza. Banyak beza. Beza kan? Powerful kan sekali kan? Mesin sama juga, tahan lasak. And then kerja senang. Tengok tadi kecil standard 2500 pusingan 1 minit sampai 5200 pusingan per 1 minit. So powerful kerja dia memang untuk senang layan kat kereta besar. Ada amplifier ke, tarik ke, kerja pun cepat. So sesiapa berminat boleh contact lah dengan Endiren. Okey, boleh ya. Boleh. Okey. Bos. Ya. Ini kaca untuk apa? Ini kaca untuk demokan dengan watermark remover, oil stand, cala wiper, semua boleh. Pakai Endiren punya watermark remover. Saya mau tengok boleh sekarang. Boleh. You follow dengan saya dulu lah. Next time you datang lagi, I tunjuk dengan cara dia. Okey, boleh. Boleh? Boleh ya. Okey. Nah, adik, ini mesin baru. Tahniah 8 mesin baru. Ini pad heavy medium cut free kasih you punya. Oh. Ambil je lah. Thank you so much. Kalau pakai sedap, support dengan Endiren. So, nak lagi boleh contact dengan Endiren juga. Okay, thank you.